infotainment dia, ya Allah, macam bilik karaoke baik. Sekarang pula kita berada dekat booth Smart Malaysia. Yes. Jom kita tengok apa yang ada kali ni. Dekat Smart ni kita ada Smart Limited Edition Brabus ni. Aku minat lah. Aku boleh katakan Smart ni adalah umpama macam Mini Cooper EV yang mewah dan comel. Nampak? Belakang dia macam Darth Vader kot. Dan ini adalah yang baru kan, should be nya. Ini adalah Smart 5, #5 ni. Warna mid lawa ni. Dia punya boot compartment dia pun luas. Ada power boot kan. And then dia punya warna dia nampak. Ni jahat ni. Dan tu dia ada pop up punya door level ni. And then really nice lah. Smart 5 ni. Nampak dia ada 360 camera kat tepi ni. Ini benda-benda moden sekarang lah. Paling jahat depan dia. Depan dia memang lain sikit daripada yang Smart sebelumnya. Nampak? Yang ni dia lebih nampak macam ala-ala Jeep, Jimny. Dia macam so called crossover lah rasanya macam ni kan. Tapi warna dia, nampak tu atas bumbung dia. Ada spotlight baik. Comel. Korang nampak dia punya side mirror dia. Ada design macam radio. Jom kita tengok dalam dia. Ini interior dia. Memang best lah. Smart ni bagi siapa yang tak tahu, dia adalah macam related ataupun sub-brand Mercedes. So dalaman ni korang akan boleh relate dengan Mercedes punya design. Nampak? Dia boleh adjust baik. Seat belakang dia boleh adjust. Ini baik. Boleh adjust apa lagi ni? Menarik. Boleh adjust. Ada lampu and then ada untuk adjust kat sini juga. Tapi lembut lah Korang nampak? Ada lampu kat tengah tu. Mercedes memang famous dengan dia punya interior light dia ni. Atas ada dia punya panoramic roof, frameless punya window, and then pop up punya level ni lah. Nampak? Macam aku cakap tadi lah, dia style by Mercedes. Senang cerita kalau korang beli Smart ni macam beli Mercedes lah. Tapi Mercedes EV yang untuk comel-comel punya. Nampak? So ini adalah ruangan depan dia. Kalau korang boleh nampak, dia ada vibe Mini Cooper, aku dah cakap kan. Tapi Mercedes lah, Mini Cooper kacik Mercedes. Nampak? Tapi dia punya infotainment dia, ya Allah, macam bilik karaoke baik. Dengan ada floating punya Twitter kat situ, head up display. Tapi center console ni macam Mercedes. Dia memang literally macam Mercedes campur Mini Cooper. Comel lah. Dia adalah sebuah kereta moden yang sangat futuristik yet comel lah. So macam mana? Apa pendapat korang tentang Smart 5 ni? Komen dekat bawah.